Ini dari segi penamaan kita dah sebut pun. Penamaan. Gabungan jar dengan kalimah selepas dia. So, gabungan dia itu ialah jar dengan majrur kan? Jarun wa majrurun. Ini yang pelajaran lepas lah. Untuk pelajaran sekarang ni, amama. Bila dia bergabung dengan kalimah selepas dia. Masjid contohnya sini kan. Dari segi penamaan lah. Yang ni, penamaan ni mudhaf. Yang ni, mudhafu ilaih. Jadi gabungan ni, dalam bahasa orang putih dengan Melayu, kalau gabungan dua ni, dia panggil frasa. So, Arab tak perlu pun kita tulis frasa sini. Kita tulis zaraf dah cukup. Kita tulis mudhaf, kita tulis mudhafu ilaih. Ataupun kita kata zaraf dah cukup sini. Yang ni automatiknya mudhafu ilaih. Okey, jadi frasa sendi nama. Frasa ni bahasa Melayu aja dengan bahasa Inggeris. Bila bergabung dua kalimah, dia terikat, kita namakan dia sebagai frasa. Kalau dia bukan ayat lengkap, frasa. Kalau melibatkan partikel, huruf jar, kita panggil sendi nama lah. Kalau gabungan itu melibatkan zaraf, nama dia frasa zaraf. Ini untuk bahasa kita aja. Hubungan antara kata sendi dengan perkataan yang didampinginya dinamakan frasa sendi nama. Ini tak perlulah. Dari segi bahasa Arab. Ini bahasa Melayu sahaja. Frasa jar majrur. Ini pun kita buat gabungan. Kalau Arab dia nak kena ada waw. Jarun wa majrurun. Ataupun al-jaru wal majruru. Al-jaru wal majruru. Jar dengan majrur. Contoh-contoh yang diberikan sebelum ini seperti fil bustan, di taman, makrifah. Fi baitin, di sebuah rumah ataupun di rumah sahaja, nakirah. Min waladin, daripada budak. Ini jar, ini majrur. Ila makkata, ini huruf jar, ini majrur kan? Tapi ghairu munsharif. Kerana tak ada tanwin, bagi atas. Ila makkata, ke Mekah. Ni nak pergi Mekah ni, jangan lagi sebut ana azhabu ila makkatu, tak boleh. Ana azhabu ila makkati, tak boleh. Ana azhabu ila makkatan, tak boleh. Ana azhabu ila makkatin, tak boleh. Yang bolehnya ana azhabu ila makkata. Aku nak pergi ke Mekah. Usafiru ila makkata. Mim makkata, daripada Mekah. Awak daripada mana ni? Ana mim makkata. Aku daripada Mekah. Oh, baca baris penuh dia. Mim makkata. So, semua ni dipanggil frasa sendi nama lah dalam bahasa Melayu kita lah. Frasa sendi nama. Begitu juga hubungan antara zaraf. Pelajaran kita sekarang ni zaraf. Zaraf selepas dia, sepatutnya zaraf. Lawan dia, mazruf. Ini zaraf, bekas. Isi dia tu mazruf lah. Benda yang masuk dalam dia tu panggil mazruf. Tapi yang ni jarang digunakan. Istilah ni tak digunakan. Yang digunakan dia kata zaraf. Yang sini mudhafu ilaih. So kalau sini mudhafu ilaih, automatik zaraf tu ialah mudhaf. Dari segi istilah. Begitu juga hubungan antara zaraf dengan mudhafu ilaih. Zaraf dengan mudhafu ilaih. Ini zaraf. Ini zaraf. Ini mudhafu ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Melahirkan gabungan yang tak lengkap ni kita panggil frasa. Frasa, zaraf, kita buat sengkan tu, tanda dia bergabung. So, zaraf bergabung dengan mudhafu ilaih. Ataupun ringkasnya, oleh kerana hubungan tu hubungan sandar menyandar, kita panggil hubungan penyandaran. Ataupun frasa idhafah. Frasa penyandaran. Bila sebut idhafah, mesti ada mudhaf, mesti ada mudhafu ilaih. Yang terdiri daripada mudhaf dan mudhafu ilaih. Ringkasnya, frasa ini boleh disebut sebagai jar majrur sajalah kita sebut. Untuk keperluan kita lah. Kalau kita nak ikut Arab, jar wa majrur. Ataupun frasa zaraf saja. Sebut frasa zaraf, mestilah automatik mudhaf mudhafu ilaih. Okey, ini anak panah dia aja lah. Fi huruf jar, jarun. Yang ni, benda yang kena jar, yang di baris bawahkan. Majrurun. So, hubungan dia jarun wa majrurun. Jar dan majrur. Yang ni zaraf kan?
So, zaraf istilah dia lain sikit. Bila zaraf, dia automatik jadi benda yang kita nak sandarkan. Dia panggil mudhaf. Yang ni. Yang ni, yang disandarkan kepadanya, mudhafun ilaih. So, gabungan dia, mudhafun wa mudhafun ilaih. Mudhaf campur, mudhafun ilaih. Kalau tata bahasa Melayu, tata bahasa Inggeris, dia kata phrase lah. The frasa zaraf. Seterusnya, fungsi frasa sendi nama dan fungsi frasa zaraf. Maknanya kalau kita ada contohnya fil masjid tadi kan. Fil masjid dengan amama masjid. So kalau dalam ayat ni kita nak letak mana dia? Apa fungsi dia? So ayat kita sebelum ni kita kata ada dua jenis ayat. Satu ayat yang bermula dengan kata kerja, verb. Satu ayat yang bermula dengan nouns, kata nama. Yang ni belum lagi kita belajar. Cuma dalam contoh-contoh latihan tu saya masukkan juga supaya tak terkejut nanti. Yang sedang kita belajar sekarang ni, yang ni. Ayat yang bermula dengan kata nama. So, bila ayat bermula dengan kata nama dia jumlah ismiyah. Contohnya Zaid, Zaidun. Masukkan fil masjid. Fil masjid. Jadi maknanya, frasa jar majrur ni digunakan sebagai cerita. Nak cerita kepada benda ni. Benda yang kita nak ceritakan. Benda yang kita nak ceritakan nama dia? Mubtada. Yang ni khabar. So, Zaidun, mubtada, fil masjid, khabar. Yang ni benda yang kita nak ceritakan. Zaidun, subjek. Fil masjid, predikat. Zaidun fil masjid. Jadi fungsi jar majrur ni, frasa sendi nama ni, fungsi dia jadi khabar. So bila dia berfungsi sebagai khabar, letak dia di depan, di belakang tak kisah. Baik kita pusing. Kalau kita pusing ni, kita kata fil masjid Zaidun. Mana sama. Subjek dia tetap duduk sini. Walaupun yang ni duduk depan. Sebab yang ni hanya berfungsi sebagai khabar. Dia hanya mampu menceritakan tentang apa. Menjadi penjelas sahaja. Nak jadikan dia main, fil masjid ni sebagai main tak boleh. Yang ni ceritanya tak boleh. Cuma bahasa Arab ni, kelebihan dia kita boleh tukar position. Tapi grammar tetap sama. Yang ni mubtada, yang ni khabar. Jadi, selama-lamanya frasa sendi nama, yakni jar majrur dan frasa zaraf mudhaf ilaih hanya mampu jadi khabar sahaja. Sama ada diletakkan awal ataupun kemudian. Dalam jumlah ismiyah yang bermula dengan isim, jar majrur ke, zaraf ke, hanya layak menjadi khabar sahaja. Terdapat dua keadaan kedudukan kedua-dua frasa ini dalam ayat. Yang pertama, diletakkan bukan di permulaan ayat. Yang inilah. Zaidun fil masjid. Dia bukan diletakkan di permulaan ayat. Kedua, diletakkan di permulaan ayat. Boleh kita letak depan ni. Fil masjidi Zaidun. Boleh. Keterangannya seperti yang berikut. Yang ni saya buat Zaidun kan? Makrifah kan? Nah, ini contoh makrifah. Boleh kita tukar. Mana hukum dia sunat? Harus. Boleh, dibolehkan. Pusing. Tapi ada kes wajib. Wajib kena pusing. Wajib yang ni duduk depan. Yang ni kena duduk selepas. Yang ni kalau mubtada ni, subjek ni kalau dia makrifah,
Dibolehkan kita tukar position. Dibolehkan sahaja. Bukan wajib. Tapi kalau di sini, katalah rojulun kan? Nakirah kan? Nakirah. Kan kita belajar nakirah tak boleh letak di depan, tak jadi ayat. Tapi kalau kita nak juga jadi ayat, boleh kita tukar position dia. Letak selepasnya. Jadi, fil masjid, rojulun. Yang ni kes wajib. Di masjid itu ada seorang lelaki. Di masjid itu ada seorang lelaki. Tapi subjek tetap ini. Yang ni tetap khabar walaupun duduk di depan. Keterangannya seperti yang berikut. Yang pertama. Yang pertama, frasa sendi nama dan zaraf bukan di permulaan ayat. Kan kita ada dua tadi kan? Yang pertama, bukan di permulaan ayat. Kita tengok, bukan di permulaan ayat. Jar majrur dan zaraf boleh menjadi khabar ataupun predikat ayat. Kan? Boleh menjadi khabar. Huwa fil bait. Boleh menjadi khabar. Ini khabar kan? Cerita kan? Ataupun predikat. Ayat seperti huwa fil bait. Dia di rumah. Menunjukkan khabar yakni predikatnya. Yakni frasa sendi nama. Fil bait ni frasa sendi nama. Kalau kita tukar fi ni kepada ama ni frasa zaraf. So, huwa amamal bait. Dia di hadapan rumah. Menunjukkan khabar ni, yakni predikat dia, frasa jenis zaraf. Yakni amamal baiti. Huwa ni mestilah kata nama khas kan, dhamir kan? Huwa ialah kata nama khas. Kata nama khas, kalau kita mulakan dia, dia jadi mubtada lah, subjek ayat. Oleh itu, kalimah tersebut layak menjadi subjek ayat. Permulaan ayat. Yang dinamakan sebagai mubtada. So, frasa sendi nama selaku khabar dapat dilihat seperti yang berikut. Huwa, mubtada, fi, huruf jar, al-bait, majrur. So, gabungan ni, kita panggil jarun wa majrurun kan? Jar dan majrur. Ataupun jar majrur ni akan menjadi khabar. Okey, untuk zaraf huwa amamal bait. So kalau periksa contohnya kan, dia kata berikan nama tata bahasa bagi huwa. So huwa mubtada. Berikan nama tata bahasa bagi amamal bait. Khabar lah. Dia selaku khabar. Detailnya dia tu sendiri mudhaf. Yang ni mudhafu ilaih. So gabungan ni ialah khabar. Ataupun yang ni saja kita panggil khabar. Jadi kita boleh buat Al-Kitabu alal Ma'idah. Buku itu berada di atas meja. Semua yang bergaris ni cerita. Khabar. Frasa sendi nama ataupun zaraf. Al-Kitabu alal Ma'idati. Al-Kursiyu fil baiti. Kursi itu di dalam rumah. Huwa fi Misra. Tengok tu ada dua tu. Artinya dia tak ada tanwin lah tu asalnya. Misru kan? Dia di Mesir. Huwa fi Misra. Ni subjek. Yang ni predikat. Yang ni khabar. Yang ni mubtada. Yang ni khabar. Okey. Hiya fi bustanin. Ayat mudah-mudah ni. Dia berada di sebuah taman. Ini mubtada. Yang ni khabar. Baik. Contoh lagi. Al-waladu fin nahri. Budak itu berada di dalam sungai. Berada di mana ni? Tak ada sini ni. Difahami. Jar majrur, kalau makna berada, bahasa Arab dia tak perlu tulis berada. Is tak perlu. Al-waziru amama maktabati. Ini zaraf. Zaraf menjadi khabar. Al-wazir, menteri itu, amama, di hadapan. Yang ni tak ada alif lam, mana sebuah lah. Sebuah perpustakaan. Yang ni pun sebuah juga. Yang ni pun sebuah sungai juga kan. Tapi ada alif lam tu maknanya sebuah yang tertentu lah. Yang tertentu. Al-waziru amama maktabatin. Di hadapan sebuah perpustakaan. Menteri itu di hadapan sebuah perpustakaan. Al-maridu. Pesakit itu. Kalau pesakit itu dah ma'ruf, tak payah masuk itu pun tak apa kan. Mana pesakit tu? Kita kata pesakit di hadapan klinik lah.
Pesakit di hadapan klinik. Al-maridu amama al-mustawsafi. Garisan ni cerita. So, cerita oleh kerana adanya amama, so kita namakan dia sebagai zaraf. So, zaraf tu sebagai cerita. Di belakang, khalfa. Hum, mereka berada di belakang sebuah muzium. Hum khalfa mathafin. Okey, yang ni saya terang sikit. Yang ni tak perlu baca. Yang ni yang saya dah terangkan. Kalau ayat tu makna keberadaan. Berada-berada. Kalau ada zaraf, mestilah berada kan? Ni berada di sungai ke? Berada di hadapan, berada-berada. Kalau maksud berada, tak boleh tulis. Wajib disembunyikan perkataan berada. Sebab apa tu? Sudah maklum. Kalau sudah maklum, Arab kata tak perlu dah. Kalau sesuatu sudah diketahui, tak perlu dijelmakan. Tak perlu dizahirkan. Kerana tak confuse. Kalau dia kata sini kan, walat di sungai. Kalau tak confuse, tak perlu. Kalau dia tinggalkan, tak perlu. Tapi kalau maknanya berenang ke, ataupun minum air ke, itu kena sebut. Kalau tidak, confuse. Dia tu duk minum air ke, duk bermain ke, duk apa, berenang ke, yang tu wajib kena sebut. Tapi kalau berada, tak perlu. Kerana dia sudah maklum. Jadi perkataan berada dalam bahasa Arab banyak. Maujudun, kainun, mustaqirrun, hasilun. Kalau kita nak zahirkan, contohnya Al-Kitabu alal Ma'idah kan? Al-Kitabu alal Ma'idah ni. Al-Kitabu alal Ma'idah. Buku di atas meja kan? Artinya buku berada di atas meja. So berada tu maujudun, kainun, mustaqirrun, hasilun. Yang ni asal dia. Tapi tidak boleh disebut. Diwajibkan hazaf. Diwajibkan tak disebut. Diwajibkan dihilangkan. Wajib. Kalau sebut tak boleh. Makna is, are, tak boleh. Kalau makna dia berada.